Man, payah saya dapat parking sini. Standard lah datang KL kot. Kau ada nampak ni macam kampung Cempedak ke? Lah ni parking kena bayar. Standard lah. Kau ingat ni parking bapak kau ke? Kau bapak jangan main Man. Man, hujan ni Man. Standard lah hujan, takkan salji pula. Nama pun kita tinggal kat Malaysia Hujan demam masuk hospital. Standard lah kalau demam masuk hospital, takkan masuk bengkel. Kau kereta ke apa kau? Man. Phone aku dah start problem Man tak. Standard lah phone lama rosak. Standard lah phone nak kena repair. Bang, saya rasa phone saya problem abang. Rasanya bateri ni. Standard lah bateri. On je phone ni, mesti dia akan on off. Itu motherboard rasanya. Standard lah motherboard, takkan fatherboard pula. Kau kena tukar. Kalau nak repair ni berapa lama bang? Ambil Dalam sejam dah siap dah. Standard lah, tunggu sejam. Kau ingat dia robot ke nak repair dalam seminit siap. Standard lah bang, skru tu kena buat macam tu. Abang pun macam dakong bang. Nak repair pun macam tak berbaloi dah ni. Kita better abang cari phone lain ataupun beli yang baru lah. Standard lah beli phone baru kan. Tapi kat sini pun ada jual phone ke? Standard lah kedai repair jual phone. Tak nak bertanya, sesat jalan lah. Standard lah, sesat jalan. Man, banyak kat phone Man. Standard lah kedai phone, banyak phone, takkan banyak ikan pula. 16 Pro Max berapa bang? RM5,000 lebih je. Standard lah, RM5,000 lebih. Memang harga market dia macam tu kan bang. Dia kalau tak ada duit, buat cara tak ada duit. Standard lah. Bang, 14 bang. Kalau beli phone dapat phone je ke? Standard lah. Kalau beli phone dapat phone, takkan dapat awet pula bagi kau kahwin dengan bini dia ke apa. Aduh, kau cerita logik lah. Dapat macam-macam free key dapat. Dapat fast charger, dapat AirPod Max, macam-macam. Banyak lah. Standard lah. Kalau beli phone dapat free gift, takkan lah tak dapat satu apa. Wah, benda bayar mahal gitu, mesti nak free gift. Dalang kau. Dia standard lah. Kehidupan dia macam tu lah. Bang, tak ada paper bag bang? Dia memang standard. Kalau beli, dia takkan bagi paper bag dah sekarang ni. Kita memang bagi kotak ni. Boleh pegang sini. Sebelum jatuh pun tak ada apa. Tak apa. Memang standard dia untuk safety juga lah. Jom lah. Okay abang. Apa dia? Kau asal tak tunggu aku? Standard lah, tak tunggu kau siapa? Kau main belagak kau sekarang Standard lah Man, aku dah ada phone baru. Macam ni kau dah dapat benda baru, dah up sikit, dah tinggal main member. Standard lah Man, adat berkawan. Kawan makan kawan, kawan tinggal kawan, biasa lah Man. Standard lah. Mana kau lah.